Hidup tu bukan untuk makan, cuma makan sekadar untuk hidup tu je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ruang dan peluang yang masih Allah bagi. Kita start hidup daripada bulan Muharram sampailah sekarang bulan Zulkaidah, 24 hari bulan 11 dah. Tak lama lagi masuk bulan 12 Zulhijjah, nak tutup tahun baru dah. Bermaksud tambahan umur setahun Allah tambah. Jom kita rebut peluang untuk menambah kebaikan demi kebaikan. Ya, insya-Allah jangan pernah rasa seronok duduk di zon selamat. Kan zon selamat, tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Ya. Saya dalam perjalanan tadi, driver duk bawa kereta, saya duduk belakang. Saya duk tengok maklumat-maklumat baru di Palestin, ya, di Gaza. Dan kita nampak perjuangan orang bukan Islam untuk bantu penduduk Palestin tu lebih besar daripada perjuangan orang Islam. Orang Islam tak ada nampak berjuang macam mereka. Duk dalam parlimen mereka tu, mereka hantam power-power punya. Mereka jaga sungguh orang Palestin walaupun mereka tak ada seagama dengan kita. Tapi kita orang Islam kadang-kadang tak rasa apa-apa. Start daripada 7 Oktober tahun 2023. Palestin diserang dengan secara brutal sungguh-sungguh lah. Sampailah ni dibunuh, dibakar, dibuat macam-macam. Kadang-kadang kita tanya diri kita ni, dalam tempoh punya lama macam tu, sampailah agak-agak berapa kerat doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala untuk kemenangan mereka. Atau agak-agaklah berapa ringgit duit kita yang kita hantar bantuan kepada Palestin berbanding orang kafir yang kata mereka tu kafir tapi mereka bagi kat kita, bagi tolong Palestin lagi besar daripada situ. Ya. InsyaAllah moga kita dapat kebaikan, moga kita dapat rahmat, moga kita dapat kesedaran, insya-Allah. Okey, baik. Hari ini kita nak baca satu hadis Nabi SAW cerita tentang orang beriman tu dia macam lebah. Mukmin seumpama lebah. Bukan lalat, kalau lalat tak elok. Kan ya? Mukmin umpama lebah. Kita nak tengok kenapa Nabi kata macam tu. Kenapa Nabi kata orang yang beriman dia kena belajar daripada lebah. Ya, baik, mari kita tengok. An Abdullah ibni Amr ibni Al-As. Hadis ni dibawa oleh seorang sahabat Nabi yang dia ni masuk Islam dulu pada pak dia. Ni, namanya Abdullah ibnu Amru. Amru Al-As ni dia masuk lambat. Anak dia Abdullah masuk Islam dulu. Ya. Amru Al-As. Abdullah ibnu Amru Al-As, dia bawa satu hadis katanya annahu
sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata aku pernah dengar Nabi menyampaikan sabdanya. Ya, apa sabda Nabi? Inna mathalal mu'min, sesungguhnya misal orang mukmin, orang beriman itu, yakni lakamathalil nahlah, seumpama lalat. An-nahlah, al-lalat pula lebah. Kan ya, seumpama lebah. Inna mathalal mu'min, sesungguhnya misal ataupun lebih kurang perumpamaan mukmin, orang yang beriman, lakamathalin nahlah, macam lebah. Akalat tayyiban, makan hanya yang baik-baik saja. Lebah mana ada makan benda buruk? Okay? Akalat tayyiban. Wa wada'at tayyiban, dan mengeluarkan pun yang baik-baik saja. Sampai kita boleh makan madu tu, punya dahsyat boleh buat rawat penyakit. Makan yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik. Wa waqa'at falam tukthar falam tafsud. Apabila dia singgah di satu-satu tempat, dia tidak buat kerosakan dan dia tak patahkan dahan pokok tempat dia singgah. Ini perangai dia lebah yang orang mukmin kena jadi macam dia. Hadis ni riwayat Imam Ahmad, hadis 6577 dan hadisnya sahih. Kita daripada dulu kita mengaji dah bertahun-tahun dah bahawa agama dia tak boleh pakai mimpi. Tok guru saya mimpi ke, dia tak boleh pakai. Kan ya? Jadi orang yang mimpi tu bukan Quran, tu bukan sunnah. Tapi nak cakap tentang agama, Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Baik. Hadis ini cuba kita perhati betul-betul. Ya, pertama, Nabi kata inna masalal mu'min. Nabi memberi misal atau perumpamaan seorang orang yang beriman, laka masalin nahlah, dia sama perumpamaan dia macam lebah. Macam lebah. Ada orang kajilah, tambah-tambah yang jual madu lagilah kaji. Ya, dia lagi kaji dan gitu. Tapi dalam lebah ni disebut dalam Al-Quran, lebah ni disebut dalam hadis Nabi SAW, mau tak mau dia punya ketinggian darjat dia tu memang ada, termaktub. Ya. Lebah yang mengeluarkan madu ni, orang lebah ni susah dapat. Orang ambil madu kelulut. Madu kelulut. Ya, madu kelulut dia boleh buat komersial juga, dia boleh belah lah. Lebah ni nak kena pergi cari tu pokok tu 300 kaki naik atas tu, cukup susah nak dapat. Tapi yang disebut di dalam hadis dan juga Quran itu bukan kelulut tapi lebah. Lebah dululah yang mengeluarkan madu tu. Kalau kita mengaji dalam hadis perubatan, ada seorang sahabat Nabi, dia pergi jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, abang aku ada di rumah sakit perut ni, dia sebut dalam kalimah dia berbelit-belit, maksud memulas-mulas, tak baik-baik. Rasulullah tolong bagi nasihat macam mana cara rawat sakit perut tu yang teruk tu. Dah buat macam-macam tak baik juga. Maka kata Nabi SAW, hang balik pi bagi tahu dengan abang hang, minum madu setiap waktu pagi sebelum makan apa-apa, 1 sudu 3 hari, 3 kali ambil. 3 kali. 1 pagi, esok pun ambil 1 lagi, lepas tu ambil 1 lagi pula. Jadi sahabat ni dengan Nabi, mereka dengar, mereka terus amal lah. Masuk hari keempat, tak baik juga. Tak baik. Manusia seperti kita ni, sakit 40 tahun, makan ubat 4 hari dah nak sembuh dah. Tu penyakit perangai kita. Kalau boleh lala tu juga. Dah. Dia pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, dah 3 kali dah masuk hari keempat, tak baik juga. Kata Nabi,
sebenarnya perut abang kamu berbohong dan berdusta. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa maksud berdusta tu dan berbohong tu? Rupanya perut abang dia patutnya masuk makan 2 kilo, dia bubuh sampai 6 kilo. Mana tak sakit? Orang hidup tu bukan untuk makan. Cuma makan sekadar untuk hidup. Tu je. Ni abang dia lepas tambah. Lepas tambah. Belahak tambah. Tu kan ya? Tak. Patut kita bila sendawa tu berhentilah. Dah. Maka rupanya dia kena makan lebih daripada 3 hari berpandukan kepada berat sakit yang ada tu. Sebab tu bila kami belajar perubatan Islam dulu, orang perempuan yang ada masalah haid bulanan tu, yang ada masalah haid yang tidak teratur, ataupun bila dia mai haid tu, dia mai apa penyakit nama dia yang sakit tu? Senggugut. Bukan sesungut. Senggugut. Maka ada ulama perubatan kata bila dia agak-agak tarikh nak mai bila tu, yang nak mai tiba-tiba duk rasa mula-mula sakit tu, dia ambil lah. Satu hari ambil satu sudu kecil. Jangan ambil satu botol. Kencing manis kita. Ya, satu sudu kecil je. Cukup. Nak ambil terus pun boleh. Nak ambil air suam sikit, buh dalam tu, kacau masuk pun boleh. Tak ada masalah. Cuma jangan campur dengan teh tarik. Nanti rugi lah. Dia punya apa nama barakah dia tu hilang. Ini cerita tentang madu. Tapi bolehlah kaji nanti. Tapi nak cerita kepada kita bahawa Nabi bagi tahu orang beriman semestinya sifat macam tu. Sifat dia apa? Sifat yang ada kepada lebah akalat tayyiban. Nah, apa yang kita nak makan kena cek dulu. Baik dia dari sudut mana? Dari sudut cara cari harta. Dan kemudian cara kita makan. Ada 2. Kita kerja dekat mana? Kita kerja dekat bank contohnya. Bank yang patuh syariah ke atau bank yang konvensional? Tang tu dah. Cara kita cari. Rupanya kita tak rasa apa-apa, masuk kerja umur 25 tahun, pencen umur 60 tahun, dalam keadaan buat kerja riba siang malam pagi petang. Maka tak jadi macam lebah. Sebab cara cari kita pun, cara yang dilarang oleh Allah. Saya selalu sebut, pi mana-mana saya selalu sebut, riba ni belajar buanglah. Buang. Sebab riba ni dia punya dosa dia macam berperang dengan Allah dan Rasul. Tu, buka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, 279. Allah dia cerita, kita kalau buat riba ni benda mudah riba tu macam mana? Kita sama-sama kawan berniaga. Abang Amin dengan saya berniaga gerai sama-sama. Abang Amin kata, nak pergi bank, nak tukar duit kecil. Susah berniaga, tak ada duit kecil. Saya pun kirim dengan Abang Amin, Abang Amin, pergi tukar 200. Hak saya punya, tukar duit RM1. Abang Amin kata, boleh. 200. Apa nama ni? Hang kena bagi RM220. Bagi duit besar RM220, dapat balik 200 duit kecil. Maksudnya, dia ambil lebih. Maka hukum dia adalah riba. Tapi kalau tiba-tiba Abang Amin balik, ni duit kecil 200 tadi tu. Sebab saya bagi 200. Lepas tu saya bagi balik, Abang Amin, duit minyak. Yang tu tak apa. Duit, bila bertukar dengan duit, lah ni perangai, ni tambah-tambah di Penang. Ada orang beli duit lama. Kita pun simpan duit lama, sign gubernur mana tau. Duit RM1 beli RM2,000. Haram secara mutlak. Haram secara mutlak. Ni kita pergi cari. Tang Penang. Penang memang pembeli banyak sekali. Saya tengok dalam TikTok. Kita pun simpan. Loh, ni duit masa 3x5 dulu. Contoh kan. Duit simpan, duit gatu apa semua. Rupanya ada orang dulu, dia jumpa first love dia. Duit kekasih dia bagi.
tahun 1972. Duit tu dia simpan buat memori daun pisang dia. Simpan. Tengoklah TikTok. Ada orang tengah cari duit. Dia tengok. Tu dia. Nalar ke. 15,000 orang beli dengan duit RM1 saja. Maka riba dosa besar seperti berperang dengan Allah dan Rasul. Tu. Macam tu keadaan dia. Kita kena faham sungguh-sungguh. Jadi, orang mukmin dia kena, pertama, pendapatan dia adalah pendapatan yang halalan tayyiban. Biasanya, alhamdulillah kita orang Melayu Islam, dia tak pergi kerja tempat haram. Tapi kadang-kadang dia tak apa peduli. Kan ya? Ada syarikat tu ada kilang kasbet. Dekat Shah Alam ada satu kilang kasbet. Berapa banyak kilang di Shah Alam yang hampir cari kilang tu pasal apa? Tu manusia. Dekat Petaling Jaya ada Guinness Town. Dulu ada satu dalam TV apa Wonel apa nama dia begitu. Iklan tu kan. Itu iklan. Ustaz Arifin ingat Ustaz? Ingat kan? Itu iklan tu. Dulu dia ada iklan. Kan ya? Kemudian dalam DPJ di Sungai Way tu, free trade zone tu kan ya. Kilang ni berlambak-lambak ada kerja. Yang pergi cari kilang tu pasal apa? Haram secara mutlak. Driver lori ni satu Malaysia, macam-macam syarikat yang hampir cari driver lori hantar arak pasal apa? Tu manusia. Maka kita, kalau kita gelak diri kita orang yang beriman, yang Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu. Orang beriman yang mengaku dia kena jadi macam lebah, makan yang baik-baik. Maksudnya cari pendapatan yang baik. Kerja apa tak ada masalah, cuma syariat. Ibu-ibu, ada anak perempuan yang lawa-lawa, tinggi, lampai, runcing, mancung, semua cukup lah. Kira dia kalau masuk Ratu Kebaya, Jelutung, kira confirm menang lah. Kan? Tiba-tiba pergi minta kerja jadi pramugari dan syaratnya itu tak boleh pakai tudung. Wahai ibu-ibu sekalian, suruh bagi tahu dengan anak dia, rezeki tu Allah Ta'ala yang uruskan. Dalam orang hidup ni berapa kerat ya manusia yang jadi pramugari. Yang tak jadi pramugari hidup kaya raya boleh? Tapi kalau pramugari tu dia tutup aurat dengan sempurna. Allah, kita duk ulang alik pi Mekah. Tu kan? Pi Mekah. Saya teringat hatlah saya pi Mekah. Masa pi tu, catat satu mas 2 tingkat. Catat mas Boeing. Ya, yang 280 ke apa tu, yang 2 tingkat tu kan. Semua full geng nak pi Mekah ni. Semua yang mai tu, mereka letak pramugara lelaki handsome-handsome siap baca doa ke mai tu. Nak balik pula tu, ada satu kapal daripada Mumbai singgah pi ke Madinah. Naik daripada Madinah nak balik sini. Naik kapal terbang, semua pakai skirt belah tengah. Tu. Kain tak cukup, benang tak cukup. Kita yang baru balik umrah ni terkejut. Sebab seluang mereka kain mereka pakai sat tutup, sat buka. Sat tutup, sat buka. Kita mata duk tunggu bila nak buka, Manusia. Maka ayah-ayah sama tanggungjawab kita. Kalau anak nak pergi kerja, kalau ada halangan, maka jangan. Cari rezeki. Kerana rezeki Allah Ta'ala yang punya. Dia bukan masalah gaji. Ada orang dapat gaji ramai, banyak sangat, tapi tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Dia dapat gaji 7-8 ribu, dengan mak dia di kampung, RM50 pun susah. Susah. Ada anak, nak menikah. Bagi duit kat mak, tolong uruskan hantaran nikah. Contoh. Ya. Katalah ada mak-mak sini ni, anak-anak nak menikah. Mak-mak, tolong tengok kod siapa-siapa ada kawan geng marhaban ke yang pandai ubah suai sikit. Bagi duit. Kan?
Bagi duit tu pun dia minta balik, komplain. Allah, mak ni teriak siang malam pagi petang. Anak lelaki dapat bini, lupa mak terus. Maka hakikat ni kita kena belajar, kalau nak hidup bahagia, nak dapat rezeki yang barakah, bukan banyak nak, rezeki yang barakah tapi menenangkan kita. Maka pastikan cara kita cari harta dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Dah, cukup. Cara kita guna 4 kalimah. Doa, usaha, istiqamah dan tawakal. Duit. D-U-I-T. Nak keluar pergi kerja, doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Saya sebut kuliah subuh saya tadi di Masjid Al-Bushra, Merebuk. Kan? Jadi, pagi doa dulu. Kemudian usaha. Pergi cari kerja, buat sungguh-sungguh. Itqan, committed. Pergi kerja awal, buat kerja sungguh-sungguh. Buat kerja mengikut apa yang telah diamanahkan kepada kita, penuh dengan kerajinan. Ni jangan baru masuk kerja 2 bulan. MC 2 minggu. Tu kan, sakit perut lah, lambat mai lah, begitu. Macam-macam perangai. Doa selesai, usaha kena elok. Istiqamah. Apa maksud istiqamah? Doa dan bersungguh-sungguh itu. Jangan pernah berhenti berterusan. Jangan rajin masa-masa tertentu tapi malas sepanjang tahun. Tak, yang tu bukan. Ya. Jadi kita kena jaga doa, usaha, istiqamah. Last sekali kita tawakal. Allah Maha mengetahui berapa kelayakan kita. Saya kadang-kadang mesyuarat dengan anak-anak pekerja saya di sekolah tahfiz. Saya ada 15 orang staff. Tak banyaklah, ada 15 orang. Tapi bila kita mengaji, bila kita duduk dengan guru, dengan pemandu, dengan warden, dengan tukang masak semua, duduk, saya selalu kata, kalau hampa duk komplain duit tak cukup atau gaji tak cukup, sedangkan orang lain terima jumlah yang sama. Hampa tahu tak sebab apa? Sebab persembahan hampa tak cukup seperti mana gaji yang sepatutnya. Orang lain main kerja pukul 8 sampai pukul 5 kerja penuh. Dia pukul 8 sampai pukul 11 kerja, pukul 12 sampai pukul 5 tidur. Maka dia akan dapat gaji pukul 8 sampai pukul 11 sahaja. Jumlah nampak sama, 2,000. Tapi keberkatan dia cuma 30% saja. Sebab tu dia rasa tak cukup. Tu ya. Kan ya? Maka kaedah memahami cara paling awal sekali. Tambah-tambah kita yang lelaki lagi ya. Kita yang lelaki ni, ketua keluarga, pesang pahala kita sebenarnya. Reja ni siang malam pagi petang naik motor daripada kulit putih berubah jadi hitam. Kena matahari ya. Pahala besar. Sebab bini kita masa dia start nikah dengan kita umur 25 sampai kita mati umur 75, dia duk makan hasil yang kita bagi. Besar. Anak-anak membesar, guna duit kita. Anak-anak pergi sekolah, guna duit kita. Rumah hak kita beli tu, mereka duduk, kita dapat pahala. Jadi orang lelaki ni besar pahala dia. Kan ya? Cuma dia kena perbetul yang tu je. Dia kena perbetul, dia kena cari sesuatu yang halalan tayyibah. Cara cari macam mana dipilih oleh lebah. Lebah dia akan pilih debunga-debunga yang cantik, yang bersih, yang kalau bahasa Inggeris dia kata virgin. Tu kan. Mana-mana hutan-hutan dara lagi tu. Bukan hutan-hutan janda dah, hutan-hutan dara. Yang elok-elok tu hak tu dia pergi cari. Sehingga apabila kita mula dengan rezeki yang baik, maka kemudian akalat tayyiban wa wada'at tayyiban, dan dia akan menghasilkan yang terbaik. Kita pergi cari benda halal, kita cari benda halal. Kemudian kita akan dapat pun yang terbaik juga. Cari satu. Cari bentuk dia halal dah. Kemudian makan dengan cara yang baik. Hari ni jaga-jaga. Melampau-lampau makan.
Nasi Arab satu talam. Nabi tak ajang makan satu talam macam tu. Nabi ajang makan beberapa suapan, sekedar menegakkan tulang belakangmu. Kita Tok Arab kata hadza sunnah. Tok Arab tipu kita, ini adalah sunnah. Makalah nasi Arab, ini adalah sunnah. Saya kata la hadza punnah. Agama tak mengajak macam tu. Makanlah tadi Al-Bushra tadi sempat depa panggil kami pergi minum dekat depa punya kafe tu. Dia kata, "Ustaz, saya baru balik daripada Changlun." Dalam Changlun tu kan depa pergi, depa kata 3 km masuk dalam hutan. Dalam hutan getah tu, tiba-tiba dalam tu ada ruang makan. Berlambak-lambak tak tahu manusia mai daripada mana. Halnya masuk dalam tu jalan batu bukan jalan tar pun. Viral ni, manusia makan macam-macam. Dia kata, order ayam sedut 2 kali tak boleh pergi lah. Ayam potong kaki. Tu kan ya. Pelik manusia. Dia main tu jauh-jauh tu. Hanya nak makan. Surau lah. Surau. Rumah dia tingkat 2. Surau tingkat bawah pun tak sampai. Allahu Rabbi. Ni, sebab tu, bila kita cari yang halal dan kita makan yang baik, maka akan mengeluarkan yang baik-baik lah. Kan? Baik. Jadi bila Nabi kata akalat tayyiban, maka makan yang baik-baik, maksud cari yang baik dan bentuk makan pun sama. Bentuk makan tu jangan melampaui batas. Bayangkan breakfast Changlun. Breakfast kan. Sat lagi lunch Ipoh. Dinner Bukit Beruntung Selangor. Tu dia. Tu kan dah mula tu melampau. Kan ya? Maka pilih makan cara Nabi SAW. Makan yang paling baik adalah sampai waktu kita rasa nak makan, kita makan. Bukanlah bermaksud makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dah makan sampai kenyang. Ni berhenti sebelum kenyang lah. Apa pula ni? Dah kan? Ada kalimah-kalimah Syiah yang dimasukkan. Masa rasa nak makan lah. Sampai kenyang? Ya, sampai kenyang. Cuma Nabi Aisyah cerita kami ni pernah dalam satu-satu waktu tu, panjang sebulan, dapur tak berasap. Bukan dapur tak berasap sebab order food panda dengan Grab food, bukan. Tapi bahan mentah tak ada nak masak. Jadi kami jarang kenyang, kata Aisyah. Melainkan bila tiba waktu-waktu jamuan. Kira orang panggil kenduri kahwin ke apa, hak tu. Yang tu baru boleh rasa makan dalam talam. Kita dulu kenduri. Kalau kenduri kampung kami di Kuala Ketir tu dulu, makan atas balai. Okay? Naik 2-3 anak tangga, duduk atas balai, satu talam 4 orang. Kalau orang kaya sikit, 3 orang. Lah ni dah, beratuk pakat pergi ambil. Nampak berkenan ambil, berkenan. Lupa diri, kencing manis 28. Masa ambil tu. Lupa diri, gigi pun dah pakai gigi palsu, boh Polident, tercabut juga. Dia jenis lupa diri. Dia tak sedang. Allah Rabbi. Kan? Maka makan. Takat-takat mana kita nak makan. Saya pun suka makan. Saya Abang Amin, makan ni. Bini sampai kata, lah awak ni tak jemu-jemu. Pasal apa? Nasi kandang tak habis-habis. Duk di Selangor, cari nasi kandang. Pi Putrajaya, cari nasi kandang. Kalau tak ada hak macam Penang pun, janji kandang jadilah. Oh tu. Semalam pi Sungai Petani. Pi Sungai Petani, confirm Husin. Kan? Husin nasi kandang Sungai Petani. Cah Palau. Kan? Tak tahu hari ni nak cari tang mana pula. Nasi kandang. Tak pernah jemu. Tapi tak apalah makan lah. Makan dengan niat, makan itu beri kesihatan, kita dapat memaparkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu. Ya. Dan apabila kita cari yang halal dan makan yang halal dengan cara yang baik,
Maka wa wada'at tayyiban. Apa maksud? Dia akan menzahirkan kebaikan. Maksudnya kalau kita cari benda yang halal, darah daging yang jadi itu, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita makan benda yang baik, darah dan daging tubuh badan, dia akan jadi sihat, dia akan kuat untuk buat ibadat. Yang tu. Itu hakikat dia. Dalam hadis Nabi SAW, ada hadis yang mengingatkan manusia ni banyak lalai terhadap dua nikmat. Terhadap dua nikmat. Ni'matani disebut gitu. Dua nikmat yang sangat banyak kelalaian manusia. Yang pertama sekali, as-sihhatu, kesihatan. Masa sihat, mata elok, tak mau mengaji Quran. Esok tua dah, mata rabun, tu dia beli Quran besar meja. Masa tu time tak nampak, bospek tak nampak lah, pakai kanta. Pakai kanta, pergi beli kanta di pustaka buku taman-taman, beli kanta. Baca waktu duha, kena cahaya matahari, terbakar Quran. Masa sihat, tak ada gaut, tak mau semayang tahajud. Tapi dah tua dah, baru nak bangkit semayang tahajud. Masa tu kan merangkak. As-sihhatu. Satu benda yang selalu dilupakan oleh manusia adalah kesihatan. Sementara Allah ni, Allah bagi sihat, turunlah daripada blok kita, mailah ke surau ni. Duduk dalam majlis ilmu. Kenapa? Sebab nak kata Nabi, orang yang cari majlis ilmu Allah, Allah buka jalan besar dia untuk masuk syurga Allah Ta'ala. Ni kita tengah bina jambatan ni. Nak pi ke, bukan nak pi seberang perai. Nak pi ke syurga Allah Ta'ala. Jambatan kita makin besar, makin besar, makin besar. Kalau nak ikut pandai, kita duduk main dengar kuliah, bukan berapa pandai pun. Duduk macam tu. Main-main dengar, oh baru faham. Keluar sekali dapat nasi lemak, oh lupa dah. Itu perkara biasa. Orang perempuan boleh tahan. Mereka main ada buku tulis. Tu pun saat lagi dia balik, dia pun tak tahu tulis apa tau. Tu tak termasuk buku yang hilang masa PKP. Orang lelaki tak tulis langsung. Orang lelaki dia memori bagus. Tu kan. Ni, jomlah kita belajar. Bila badan terima yang baik, tubuh badan, darah dan daging akan dapat keberkatan dan rahmat Allah. Maka dia dengar hayya ala salah, dia tak tangguh lagi. Terus wuduk, solat. Kan? Bagi kita orang lelaki, usaha untuk solat jemaah paling kurang dengan pasangan kita. Kalau tak dah nak pergi surau masjid, paling kurang dengan pasangan kita. Kan pasangan pula tu, bila nampak suami tak pergi masjid, ajak dia semayang sekali. Bang, awak dah tak pergi tu, jom. Awak jadi imam. Tu. Ada suami, dia berani jadi imam, zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar. Sebab baca slow. Sebab maghrib, sekejap lagi dia baca bunyi Jerman. Tu kan. Allah. Maka, itu kebaikan. Sebab tu kerahmatan kalau kita nampak. Orang tua-tua. Saya teringat tok saya. Tok saya namanya Leha binti Ahmad. Dia dengan saya agak rapat sebab dengan duit yang dia simpan RM1 dalam pejabat puh Kuala Ketir tu. Dengan duit itulah saya boleh masuk sekolah Al-Masyur. Masuk asrama tu. Ayah saya tak ada duit. Potong getah dapat RM5 gitu je. Tapi arwah tok ni, dia bukan kerja apa pun. Pokok adalah 3-4 pokok duk pergi motong. Jalan satu kampung selipar tak pakai. Kulit dia kaki tu tebal. Dia hanya pakai selipar masa pergi kenuri lah. Tapi dia punya rapat dengan anak-anak, dengan anak cucu ni Tuhan saja yang tahu. Apa susah anak cucu, dia orang pertama sekali. Saya masuk sekolah Al-Masyur, sampai habis. Dia. Dan apa Allah Ta'ala bagi kat dia, mati dalam sujud kedua semayang subuh. Sujud kedua.
Rumah kecil dia tu sebelah dengan rumah anak dia yang nombor 2. Makcik lah. Lama duk tengok mana tok tak keluar-keluar ni, dia pergi tengok tok duk sujud lagi. Tu sampai nikmat macam tu. Maka sebab tu kenapa? Sebab hasil yang dia tarik tu titik peluh dia, dan dia tak pernah bakhil share dengan ahli keluarga. Kita jangan pernah bakhil. Ada adik-beradik susah, tolong. Ada anak beranak yang perlukan bantuan, tolong. Kita tambah-tambah kita yang tua-tua ni nak simpan duit nak buat apa? Silap makan asma, silap makan gaut. Simpan duit nak buat apa? Di rumah peti air dah ada. 3 pintu pula tu. Tu pun tak masak-masak. Kan? Dapur ni macam-macam jenis. Satu dapur kering, satu dapur basah. Ada macam kowe lah, ada kuku lah, ada itu, ada ini dan segala macam. Blender 6 jenis. Tu pun tak masak. Maka buat apa? Share. Tambah-tambah anak kita yang baru menikah tu. Masa mereka pergi sewa rumah yang pertama tu, pergi tengok rumah mereka. Saya pernah pergi ziarah satu anak murid saya. Mereka menikah dan kita bantu untuk dapatkan rumah sewa, bayar deposit apa lebih kurang, mereka masuk. Kita masuk rumah mereka, hanya ada 1 tong gas dengan 1 dapur, kemudian 1, bukan tilam. Tu Toto yang macam duk beli di Bukit Kayu Hitam. Hak tu ya. Kita pergi, ya Allah, sedihnya. Sedangkan kita ni keliling ni, pak saudara ada, mak saudara ada, tapi semua al-bakhilun wal kedukutun. Kan? Jom kita buat macam ni. Buat macam mana? Cari paling baik dan belanja dengan cara baik, insya-Allah akan lahirkan kebaikan. Mula dulu dengan baik, maka zahir dia kita akan jadi tenang. Insya-Allah. Sekali ni saya turun mai utara, ada 4-5 tempat yang sebelum ni, semua saya cerita tentang amalan 10 Zulhijjah. Yang bakal kita akan jumpa lagi 5-6 hari. Ya, hak ni pun jangan lupa tuan-tuan perempuan. Fa'akthiru, banyakkan ibadah. Di dalam waktu bila? 1 hingga 10 hari bulan Zulhijjah. Yang Allah kata, wal fajri walayalin ashr, demi waktu subuh dan keindahan dan kebaikan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Hari ni 24 Zulkaidah. Ada 6 hari, ada 5 hari macam tu. Saya rasa 1 Zulhijjah hari Sabtu depan. Itu nikmat tu. Jangan, ini sampai kita tak, dah dekat nak mati dah. Kita tak rebut peluang yang Allah kata. Nabi bagi tahu, orang yang beramal 10 hari dalam 10 hari itu, amalan yang dia buat lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Besar. Maka sebab itu, kita rebut peluang ni daripada pencarian yang halal, belanja yang halal akan mengeluarkan yang baik. Puasa sunat 1 sampai 9 hari bulan, 10 janganlah 10 raya. Apa pula nak puasa tengah raya? 1 sampai 9 hari bulan. Kalau tak larat, 1, 3, 5, 7, 9. Allah tu ganjil, suka pada yang ganjil. Kalau tak larat, 1, 5, 9. Awal, tengah, hujung. Kalau tak larat, awal dengan hujung. 1 dengan 9. Kalau tak larat juga, Nabi kata buat 9 Zulhijjah, hari wukuf di Arafah tu puasa, dia beroleh keampunan setahun yang lepas dan setahun akan datang. Kalau tak larat juga, hang kira teruk sangat. Ada 1 hari tak larat. Tawaran 9 hari, last kali tawar 1 hari, tu pun tak larat, kira teruk. Allah nak bagi 2 tahun keampunan, tu pun tak mau juga. Allah, tu bukan puasa 24 jam, 13 jam saja puasa. Kan ya? Nabi kata fa'aksiru fihinna minat tasbih. Banyakkan di dalamnya zikrullah, tasbih, subhanallah. Kemudian wa tahmid, alhamdulillah. Wa tahlil, bukan kenduri arwah. Wa tahlil, la ilaha illallah. Wa takbir, dan Allahu Akbar. Tu dalam tempoh tu.
Buat ibadah korban. Buat ibadah korban. Kan? Bang Amin, surau ni buat? Berapa ekor? Belum ni lagi. Ya, sampailah ada dengar berita apa? 10 ekor. Tak ada lagi. Kami di belah sana lah, belah Selangor dan belah KL, Putrajaya, Cyberjaya. Kesedaran untuk korban sangat tinggi. Surau kecil ya, 28 ekor. Surau kecil ya. Kenapa? Kesedaran untuk buat ibadah. Ni dak kita, Ustaz, saya tak buat tahun ni. Pasal apa? Dulu dah buat dah. Dulu tu bila? Masa umur 25. Lah umur 75. Apa kedekut macam tu? Iya sungguh. Maka kita rebut peluang untuk buat itu. Mana mai kemahuan untuk melakukannya? Mula daripada kita cari yang halal lah tadi. Ambil yang halal, makan yang halal, semua akan jadi elok, menzahirkan kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa sini berapa satu bahagian? 800 setengah? 700? 780? 750? Murah lagi. Terengganu RM1,120. Saya pernah sembelih binatang korban bagi pihak Bangladesh. Tahu dia lembu dia pak. Bukan Brahmanu. Yang bila diturun saja bergegang ganggu 14,000 sekor. Pisau saya duk tengok, boleh kan ni? Tu. Tuan-tuan tahu Bangladesh gaji 1,200 campur airline jadi 1,700. Hantar pi 1,000 dekat mana kampung dia. Tapi dia boleh usaha buat ibadah korban lembu 14,000 sekor. Lembu kita, angin tolak belah sini, miring belah sini. Angin tolak belah sini, kona belah sana. Belah kanan boleh main gitar, belah kiri boleh main gambus. Tu. Kadang-kadang lah bila kita buat korban tu, masa pergi cari lembu, tak ada hak murah sikit. Tak ada hak murah sikit. Bagi cukup umur sudahlah, tu perangai manusia. Macam mana nak dapat pahala besar dan ganjaran gandaan harta kalau kita dengan Allah Taala pun bakhil nak buat jadi macam tu. Maka kita kena berebut di dalam melakukan kebaikan dan ingat pertama perangai dia makan benda yang halal atau ambil benda yang halal. Kita kena belajar. Kedua, mengeluarkan sesuatu yang manfaat. So perangai kita ni harus menjadi kemanfaatan kepada orang lain. Bila jadi ayah, bila jadi suami, jaga isteri supaya isteri dengan kita masuk syurga. Tegur bini yang awak nak pakai tudung bawal ke, kembung ke, tenggiri ke, jenahak, tak ada masalah. Tapi tudung biar ikut sunnah. Pakai tudung, baju kena tutup bagi elok-elok. Ni tak, baju lengan pendek, turun kat bawah blok, wawa, pergi sana sini. Dosa. Yang tak elok pula yang buat perangai tu, geng pergi mengaji pula tu. Lagi teruk. Kan ya? Maka sepatutnya kita jadi macam lebah, ambil benda yang baik dan hantar benda yang baik. Bila kita jadi isteri contohnya, isteri mana yang ahli syurga? Yang dia ahli syurga nampak di dunia. Bila suami pandang wajah dia qurrata a'yun, penyejuk mata. Laki tengok-tengok, Allah, lega, hilang letih. Ini dak, buka pintu, laki tengok, serangan jantung. Keluar, buka pintu, macam hantu mak limah. Rambut macam helikat. Masa nak pergi kenuri, elok pula tu. Laki pun tak kenal bini siapa ni. Tu. Pagi tadi di Masjid Al-Bushra, kami mengaji bab sunnah ni Nabi waktu Nabi nak tidur. Nak tidur lah. Kebetulan pula ada satu bah daripada si Jangkang Selangor. Mereka mai Al-Bushra, mai ziarah. Saya bagi tahu lah sebab yang satu bah tu, seorang je lelaki driver. Yang lain, orang perempuan kan bagus, rombongan aja. Tinggal lelaki tiap-tiap hari. Okey, baik. Mereka ni, salah satu sunnah Nabi lah. Salah satu sunnah Nabi, masa nak tidur, pakai celak. Pakai celak. Celak tu namanya ismit, bukan ulam raja.
Bukan zaman Piramli, Ismit, Ulam Raja tu bukan. Ismit tu adalah batu hitam yang memang ada di negara-negara Arab lah. Ya, ismit ni ambil dan sapu bahagian bawah mata. Bukan kening. Ini dah masa ada, hang pergi cukong. Lepas cukong, ambil pensel 2B pula pergi buat. La ilaha illallah. Orang perempuan tak boleh. Orang yang dicukur dan orang yang mencukur, laknat Allah atas mereka. Bayangkan waktu tu mati, bayangkan mati dalam laknatullah. Kan ya? Maka celak ni, kaedah orang perempuan dan orang lelaki kalau nak pakai celak bila? Time tidur, bukan time pergi kenduri kahwin. Tang mana pakai dia? Kelopak mata belah bawah. Ambil daripada tepi, tarik pi hujung belah kanan dulu. Berapa kali? 3 kali. Tarik pi. Mula belah sini, tarik pi. Belah bawah sahaja. Nabi kata dalam hadis, orang yang jaga, yang buat macam ni, matanya itu jadi sehat. Ya, matanya jadi sehat. Dan juga dia mata tu jadi terhalang daripada kena penyakit-penyakit yang tak elok. Okey, tu. Jadi bagus kalau pakai celak tu. Tu maksudnya apa? Kita nak bagi manfaat. Kita jadi mak bapa, apa manfaat pada anak-anak? Oh, manfaat dia adalah pertama kita cari rezeki buat anak-anak jadi sihat. Kedua, kita perkenalkan anak-anak kita dengan Allah, dengan Rasul dan memahami agama kita. Ya, ini kaedah yang sepatutnya kita belajar dan kita mengeluarkan sesuatu yang baik. Ulang balik, ambil sesuatu yang baik dan keluarkan sesuatu yang baik yang menjadi satu kemanfaatan. Dan yang ketiga, apa perangai yang ada pada ni kita panggil lebah ni, wa waqa'at falam tukthar walam tafsud. Apabila dia singgah di satu-satu tempat pokok, dia tidak mematahkan dahan pokok dan dia tak merosakkan pokok. Maksudnya, kalau kita nak jadi macam lebah, ketika kita hadir di dalam satu-satu tempat, kita jangan merosakkan situasi orang. Jangan mai bawa benda yang tak elok kat orang. Hang tahu. Dah orang tak tahu, hang jangan duk bagi tahu. Ya, ni duk tengah ni. Polis buat tangkapan kepada mak dengan ayah Zain, apa nama? Zain Zidan, apa nama dia tu kan? Ryan, dia yang dekat apartmen Damai tu kan ya. Polis buat tangkapan. Netizen dah mula dah. Orang dah kata dah dulu. Mak dia. Orang dah kata, belum apa-apa lagi. Hang tak ada kena-mengena. Kita duduk di jelutong, tak ada kena-mengena dengan Damansara Damai. Apa kita boleh buat? Angkat tangan, Allahumma Rabbi yassir wala tu'assir Rabbi tammin bil khair. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan urusan mereka, jangan kau sukarkan urusan mereka. Akhirkan urusan mereka dengan penuh kebaikan. Ini seronok duk cakap pasal orang lain. Tengok anak dia hari tu. Mana anak dia bukan pick up orang lain dengan dia je. Mesti dia lah tu. Dia belum apa-apa lagi. Jadi jangan. Kaedah pertama, ulang-ulang. Mengaji ni kena ulang. Kaedah pertama, ambil yang elok, wajib yang halal, terima. Yang kedua, bila ambil yang elok, manfaat yang keluar, semua jadi elok. Kita akan jadi mudah pada orang. Dan yang ketiga, kita jangan susahkan orang. Seperti mana lebah. Lebah bila pi satu pokok, dia tak jadi macam pokok parasite yang mematikan pokok dah. Bila dia pi satu lebah, dia tumpang, pokok tu jadi sihat. Pokok tu jadi sihat. Bila dia ubah tempat, lebah dia tak duduk lama. Dia pi duduk satu-satu tempat, kemudian dia buat sarang apa semua. Kalau dia tak pindah, orang lain tolong pindah bagi kat dia. Manusia dia nanti pi buat. Dia akan pindah pergi tempat lain. Dan dia tinggalkan pokok tu. Dahan tu tak patah. Dia tak macam parasite. Maka sebab itu kita nak jadi macam mana? Bila kita seorang suami, pergi menikah.
Maka kita jangan jadi beban kepada isteri yang kita nikahi. Jangan rosakkan. Jangan zalim terhadap dia. Kalau kita seorang isteri, dulu hang duk seorang, elok je perangai. Pasal apa bila menikah, hang buat laki tu macam hang nak masuk neraka. Contoh macam tu. Tuan-tuan perempuan, pasangan suami isteri ni asbab untuk masuk syurga dan mungkin asbab untuk masuk neraka. Jadi ruginya bila kita ada bini tapi kita masuk neraka. Baik tak ada bini. Kan? Kita menikah. Menikah hantaran hari tu boleh tahan. Oh, dia pergi minta. Mas kahwin tak apa. Pulau Pinang berapa? RM100. Abang Mi lama tak menikah. Lama lupa lah. Kan? Anak menikah hari tu berapa? Baru ni? RM1,000. Itu atas kita lah kan. Kalau ikut had mungkin 100, 200. Kami di Selangor had dia 300. Tu pun apa Tok Kadi akan tanya, duit cukup ke tidak ni 300? Ish, Tok Kadi oi, nak makan pun tak cukup. Maaf tu kan. Maka Tok Kadi kata tak apa, potong 100 setengah cukup lah. Tanya perempuan tu pula, perempuan tu kata tak payahlah. Hutang lah sudah. Tu. Jantan tak guna seduit. Betul kan? Dah, tu macam tu. Masa kita menikah dengan dia tu, kita buat keluar. Ada orang ni, menikah ni, mas kahwin 50,000 serba satu. Bagus ya? Bagus. Itu bagus. Tapi jangan hantaran. Mas kahwin sepatutnya tinggi. Sebab itu jadi hak isteri. Tapi silapnya mak pak adalah mas kahwin RM100. Hantaran RM30,000. Sedangkan duit hantaran bukan duit mutlak isteri. Mak bapak boleh pakai buat kenduri ke, beli apa, beli itu ini. Jadi isteri kalau tiba-tiba bercerai dengan suami, miskin. Miskin. Kita lah nak jadi mak bapak kalau orang masuk minang anak kita. Bagi tahu kata saya tak pakai hantaran. Hantaran-hantaran ni sistem orang kafir. Tapi kalau hampa nak bagi, boleh. Dengan cara apa? Convert daripada hantaran masuk kepada mas kahwin. Aku terima nikahnya sekian dengan mas kahwin. Sebiji kereta Porsche harga 1.3 juta. Nalar ke? Tu macam tu. Patut. Barulah anak kita jadi kaya. Dalam keadaan kita bagi 50,000 serba satu. Tu pun Allah uji kita. Bini masak nasi lembek, tak lembek, kerah. Goreng telur hancur. Tu bini tu. 30,000 dia letak goreng telur hancur. Kita tanya, yang pasal apa hancur? Scramble egg. Dia pusing kot tu pula. Ujian. Jadi kalau dapat isteri macam tu, suamilah kena bantu. Bantu perlahan-perlahan. Lama-lama elok lah. Lama elok. Isteri pula, bila dapat suami, pendapatan dia kurang, isteri bantulah. Saling memudahkan antara satu sama lain ni. Dia tak main macam lebah ni. Dia main, dia bagi manfaat dan dia tak rosakkan. So, bila seorang isteri main kepada suami dia, jangan jadi suami dia migraine. Dulu masa bujang tak ada masalah pun. Mai bini tambah masalah 99.9%. Stroke tu orang tua tu. Ya Allah. Tu kena faham. Kan ya? Anak-anak sepatutnya mak pak pintu syurga. Maka bila hang mai dalam keluarga, hang patut guna mak bapak kaedah untuk masuk dalam syurga. Jangan biar. Rupa-rupanya ada mak bapak, anak ni, kita ada mak bapak, lepas tu boleh masuk syurga. Rupanya kita ada mak bapak masuk neraka. Kita masuk neraka kerana derhaka kepada mak bapak. Baik tak payah ada mak bapak. Itu kaedah dia lah. Itu kaedah dia. Maka, sebab tu kalau kita tengok di sini ada 3. Pertama, usaha dulu. Usaha dulu buat macam mana. Cari yang terbaik dalam agama. Pendapatan kita, sampingan kita, apa sahaja. Jangan buat benda yang haram. Jangan buat benda yang syubhah. Pendapatan kita tu. 1. Kedua, belanjakan dengan penuh kemanfaatan. So, bila dapat benda yang halal, dia akan menghasilkan benda yang baik. Maka duit yang kita ada tu share dengan anak bini kita. Isteri kalau awak meniaga tudung, tengok-tengoklah suami tu.
Sebab suami bila dapat gaji, dia tak pernah fikir pasal diri dia. Dia fikir saat lagi bayar ni. Kerja sebulan, elok sampai 27 hari bulan, accountant kata gaji dah masuk lah. Dengar kata gaji dah masuk, seronok saatnya. Buka dekat Maybank to you, tinggal 300 daripada 3,000. Potong rumah, potong ni. Kerja tu. Tu pun manusia pulun. Kan manusia pulun. Kenapa? Sebab dia tahu kerja dia adalah sebuah ibadah. Isteri yang duduk rumah, yang buat kerja sampingan, yang ada pendapatan, dia pun kena rasa macam tu. Reta aku bukan reta aku seorang. Reta aku, reta laki aku juga. Reta anak-anak aku juga. Supaya reta ni besok jadi manfaat dalam syurga Allah Ta'ala. Yang salahnya apabila orang perempuan, dia fikir duit laki dia, duit dia dan duit anak-anak. Lebih salah, dia fikir duit dia dan duit dia. Itu jadi masalah. Kan akhirnya dia tak boleh kongsi kebaikan dengan orang lain dan dia miskin dalam amalan, dia tak dapat pahala banyak. Ustaz, kan masalah tanggungjawab. Ya betul masalah tanggungjawab. Tapi kita lah kena berebut-rebut. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun surah 63 ayat 10. Ada satu golongan manusia yang menyesal. Dia minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan, alangkah baiknya kalau aku tak dimatikan dulu. Ya Allah, ya Tuhan, pulangkan aku ke Bukit Dumba ni. Bukit Dumba ke Bukit Damba sebetulnya? Dumba Ya kan Apa, pulangkan aku ke Bukit Dumba ni. Allah tanya, hang nak buat apa? Watasaddaq, aku nak buat sedekah. Salah satu daripada orang yang menyesal di akhirat adalah apabila dia ada ruang nak bersedekah tapi dia tak mau buat di dunia ni. Dan bila dia naik ke akhirat nanti, waktu tu dia nampak kawan-kawannya yang geng sedekah ni berlambak-lambak kebaikan. Patut botol kecil tu penuh tu. Tak penuh-penuh. Tersungguh. Kalau kita, kenapa? Saya selalu sebut sedekah bukan mengurangkan duit. Sedekah ni kita cuba mengubah sahaja harta kita dari akaun dunia ke akaun akhirat. Tu saja. Sebab di sini kita hidup sementara, di akhirat nanti hidup kekal. Tu saja. Moga-moga Allah bagi kebaikan. Baik, mari kita tengok. Ini dia punya status hadis ni adalah sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hidup orang beriman macam lebah. Makan, cari yang baik-baik dan kemudian mengeluarkan manfaat kepada orang lain baik-baik. Dan kalau dia hidup pitang mana dia singgah, dia tidak menjahanamkan orang lain. Dia tak merosakkan silaturahim orang lain. Dia tak jadi ribah mengata sana, mengata sini. Dia tak menjadi merosak porak-peranda dan sebagainya. Ya, jangan duk jadi Kak Tun, hang jaga laki hang. Pasal apa? Hari tu ku jumpa di Komtar. Tu. Kawan pada Kak Tun lah tu. Kan, Kak Tun jaga laki hang. Baik hang pergi cari bomo. Buat bagi dia down sikit. Pasal apa? Aku jumpa di Komtar. Ayalah tak apalah hang jumpa di Komtar. Dia makan dengan perempuan. Padahal perempuan tu adik dia. Adik pada laki Kak Tun tu. Ni kejadian benar ni. Sampai jahatnya perempuan tu, ambil gambar, hantar pergi dekat Kak Tun. Contoh Kak Tun lah, ni bukan nama sebenar. Kak Tun kata, ni adik aku. Adik ipar aku tu, adik dia, biar pergi lah dia nak makan. Manusia. Jahat dia ni tak tahu nak cakap. Sebab tu setan pun tak jahat macam kita. Kita lagi setan pada setan. Tu kejahatan kita lah. Ya, maka sebab itu hari ini kita cari yang baik, mengeluarkan manfaat yang baik, dan kalau kita singgah jangan rosakkan keadaan orang lain. Maksudnya hidup kita jangan menyusahkan orang lain. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Ada soalan? Saat ya 1 jam kan lama mana pun. Tak ada soalan? Kalau tak ada, saya ada 2 maklumat. Maklumat pertama seperti mana biasalah.
Kalau siapa-siapa yang nak derma kepada sekolah tahfiz kami, dialu-alukan. Terima kasihlah selama bertahun-tahun kita duduk mengaji ni, ada saja sumbangan. Ada saja sumbangan, ada jemaah yang hantar WhatsApp, begitu begini, ada saja. Yang daripada sini, moga-moga Allah rahmati semuanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siapa-siapa yang nak buat ibadah korban di luar negara, saya adalah juru cakap kepada Global Ihsan Relief. Buat korban di lebih 30 buah negara di luar negara semua, dengan berlainan negara, dan korban tu sampai tepat kepada fakir dan miskin. Beri contoh, kalau di India satu bahagian lembu RM175 saja. Sekok lembu RM1,225. Kan? Akak kalau nak buat satu keluarga, tak ada masalah, RM1,225. Satu keluarga, cari 7 orang, dah selesai. Kan? Dan benda ni pula memang kenapa benda tu jadi murah? Bukan kita sebab pi nak murah dah. Sebab di sana memang lembu tu murah. Dan lembu tu lebih sihat daripada lembu kita, dan sampai pada tempat yang betul. Maka kalaulah nak buat di sini, buatlah, tak ada masalah. Cuma siapa-siapa yang rasa macam tak apalah, nak cuba buat kat luar negara, ataupun modal dia tak banyak mana. So jangan tinggal semua. Kan ya? Jangan. Paling-paling tidak buat sikit pun tak apa. Kita takut tahun ini, rupanya tahun depan kita tak hidup dah. Jadi paling tidak ada ibadah korban kita pada tahun ini. Jangan jadi manusia yang bila kata nak masuk korban tak, sengap apa tak cakap. Masa nak bagi kupon, dia beratuk paling awal nak daging korban. Ui, dia turun paling awal sekali. Tapi masuk korban, tak mau. Ini tak mau. So kita bentuk diri kita. Moga-moga Allah bagi kebaikan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wa liwalidina. Warhamhum kama rabbayana saghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.